Bagaimana dengan projek kita? Tuan, ini akan menjadi projek yang sangat bahaya, Tuan. Aku tidak kisah. Setelah projek ini siap, kita akan menjadi orang terkuat dan terkaya di dunia. Ni tak salah sini airport ni tau. Wow. Bahannya baru sampai. Wow. Dalam malam ni. Itu lah tu. Jadi Mana tak baru sampai banyak gila tu. Bukan jauh tu, jauh gila. Ini kalau kita ada kereta, kalau ada kereta baru senang. Ini tak ada kereta. kalau jalannya pun lubang-lubang, so tak ada pangsit. Alah, kau tahu kereta tentera kan yang Huve tu kan ada macam dia punya ni. Rendah je. Dia boleh rendah tu. Oh ni kena blok ni. Itu masuk kan. Ni kena blok ni, tengok ni. Ni dah kena blok ni. Keretanya banyak kena blok. Apa yang ada accident dia ni? Woi, zombie. Yang tutup. Nanti takut kau habis. Okey. Kita kena jimat-jimat kat sini. Ni ada helikopter ni. Ya, aku aku cek. Gerak. Aku jaga luar. Tak gerak. Alah. Tak gerak Aduh. Cuba tengok yang kat dalam. Oh, ini ada enjin yang mati elok. Dekat lapangan terbang. Lapangan terbang ya. Ni ada zombie. Belah kanan ni bahaya ni, gelap betul ni. Kita jangan lawan. Kita jangan lawan. Okey, kita lari je. Tapi kita tak bawa torch tu. Aduh alah, kita kau cuba. Kita pokok lah kat sini. Kalau better kumpul kayu kat sini. Kau kena kayu. Aku kumpul kayu, kau itu tau jaga itu. Jaga kawasan ni. Okey. Alah, dalam tu aku cari dulu cahaya. Ada Blaze Road punya ni. Hello? Atem? Aduh. Ada bunyi senjata. Atem? Hati-hati, aku kat belakang kau. Mana dia? Aduh, tadi aku nampak dia. Ya, ada coal. Cun. Ada stick. Okay, cun. Kertas. Ni aku cuba peta ni ada kaca. Ada orang bawa kaca ya pergi airport. Kan kita angkat dengan polis kan. Ada Aduh, aku kena berkumpul dengan Hatim ni. Tapi dia kat mana? Ni
Ada jalan. Aku masuk dalam bas ni kot. Okay. Lepas tu aku letak lampu. Okay cun. Mesti dia nampak aku. Aduh, Atim kat mana tu? Aku macam dengar suara dia. Atim? Tolong. Aku di mobil zombie. Atim? Zombie. Atim. Weh. Ya Allah, banyak dah. Ni pakai pedang. Ya, ada armor. dia bagi armor tu. Aduh. Kalau tak aku mungkin jadi korban kedua kau. Korban kedua ya. Terus. Untuk aku bawa shotgun tu. Oh ni zombie ada hati. Oh wow. Baby zombie. Zombie terlalu banyak selalu brutal kat sini. Balik. Balik. Jangan masuk. Tapi please kat sini tak ada barang guna ke? Aku rasa tak ada lah. Ini zombie. Ada spawn. Oh aku jumpa spawner. Aku nampak kesan spawner. Kau tahan. Okay, aku tahan zombie. Okay dah. Jadi kau. Lagi lah. Banyak orang. Tapi Atim, kau perasan tak? Zombie kat sini kebanyakan ni tu dari spawner. Sebenarnya spawner ni siapa yang buat? Ya mana? Ini spawner bukan zombie yang buat. Aku rasa orang. Ada orang yang letak. Aku mula perasan bahawa zombie ini muncul dari spawner. Tapi aku mula terfikir, spawner ni datang dari mana? Siapa yang membuatnya? Okay. Cover aku. Nah. Ambil tos. Okay. Banyak dah. Jom kita cari macam spawner kat kawasan ni. Tadi, dia juga saya Oh ni, Malaysia ni. Oh ni. Mana kau? Aku nak kesan spawn kat sini. Zombie. Wow. Belakang. Atim, kau ada barang hilap? Oh, okey. Oh ya.
Tolong, tolong. Dah sampai anak. Weh. Kau tengok ada tingkat kat sini ada 3 liter kat depan ni. Kau ada perisai tak? Pakai perisai sekali. Letak perisai kat tangan kiri kau. Aku ada perisai tapi kalau ada perisai tu nak buat tempat dia macam agak mahal. Aku tak jangan orang nampak nanti zombie kat mana. So aku lebih prefer tak pakai. Biar kita naik dah. Ya. Oh banyak. Ayo banyak. Oh aku jumpa. Orang terdekat bagi balik bom dia. Ha. Tapi kan bom ni bagi impact kat aku juga tu. Apa? Janji kau boleh selamat. Aku yang mati. Bom.